12 jam. Ui, lamanya patutlah. Tak cukup rest dulu. Balik untuk tidur je ni. Mama dah masukkan cili. Okay, hai orang Singapura, apa khabar? Sihat ke? Hari ni saya buat sempur, saya buat masak lemak. Masak lemak sayur-sayur yang mana ada, bukan lodeh. Saya masak lemak biasa je. Lepas tu ada daging. Kari daging saya dah keringkan dah, nampak? Kari daging saya dah keringkan dah. So ini boleh makan dengan roti boleh makan dengan nasi pun sedap. Ambil ikan masin nak? Kita guna ikan masin. Kenapa? Kena pakai itu lah. Kain, mana cakap? Itu biasa, Mama dah kena daripada awal. Wah, Alhamdulillah. Ramai pula yang menontonnya. Terima kasih banyak-banyak. Mama nak ikan masin. Mana simpan ikan masin mana? Tahu tak kenapa? Lodi Mama lupa apa? Lodi Mama lupa tahu. Tahu tu goreng. Kan? Tahu keras. Ya Allah, bukan tahu keras. Tahu yang putih tu. Mama lupa goreng. Selalunya Mama ada tu macam kambing bingung. Apa ada lagi? Kau tak ikan masin? Ada sayang. Ada. Mama yang simpan. Where do you put? Kalau tanya Mama, suruh Mama pergi ambil. Okey, kalau dulu kan, kalau budak-budak, kalau kita suruh dia ambil, dia tanya kita balik, serupa macam kita cari lah kan. Itulah dia. Ada? Tu? Kena nanti tak su. Bawang bagi mau nak bawang sikit boleh? Bawang ada ni je. Boleh tak apa. Bismillah. Mama ni kurang masin, orang jenis kurang masin. Kita tambah sikit garam. Cili ni, walaupun Mama ketuk je, dia punya pedas tu terasa. Tinggal nak letak tahu kering. Tahu kering. Bagi dia dah. Kena pakai kain letak atas dia. Kain. Kain. Pakai api belah sini. Nak goreng lagi tak? Dah kot dia pekat dah ni. Okay, hari ni saya nak masak. Saya masak sempur-sempur, masak lemak je. Sayur-sayur yang ada, sayur daripada sayur lodeh. Hari tu yang lebihan. Jadi saya buat masak lemak. Sebab kita ada rendang sikit, kita ada dendeng sikit. Hari tu raya kan, kering kan. Lepas tu kita ada kari daging sikit. Bolehlah masak lemak sayur campur dengan azan dah. Yang ni nak masuk dalam ni. Okey. Terima kasih mana yang share ni. Aini Hafiz. Terima kasih. Share. Boleh dah. Cukup. Jangan buka api situ. Jangan buka api. Betul lah nak. Last kali kita masukkan Allah. Nampak pula. Last kali saya nak masukkan suun. Suun dengan pucuk. Tadi uncle apa ni abang panaskan roti tu macam kenapa berhenti lah, dah basi dah, tak boleh lah makan lagi. Sian, dia suka lontong. Dia rajin pagi dia panaskan lauk.
sangat tapi macam ni. Macam ni. Macam ni. Besar dia. Jangan buat banyak tau. Dalam 4 bulan. Okay. Dah. Sampai. Sudah. Nanti dia hancur. Kau ikan Liza. Ya. Okay, tunggu dia mendidih lagi sekali. Yang ni nak masukkan dalam bekas hantar Singapura. Singapura, Allah, malu saya. Saya buat masak lemak je. Masak lemak sayur. Alhamdulillah, 16,000, 11,000. Dah 11,000. 11,000 apa ni? 11,000 love. Terima kasih banyak-banyak yang bagi love. Share love. Waalaikumsalam Hati Putih. Terima kasih yang bagi gift. Terima kasih yang mana yang share. Terima kasih yang memuji Nur Hayati. Bukan main lagi puji. Okey ah. Nak potong macam ni? Iris. Potong dulu. Bagi 2 dulu macam ni. Okay. Bagi 2 macam ni. Lepas tu ambil sebelah je. Okay. Separuh je lah. Suku. Okey, cinta sampai itu pi jangankan dekat luar ni ah. Azan asar. Azan asar sini asar. Yang tu anak yang ke berapa? Oh, ni anak perempuan saya yang ke berapa? 100. Saya anak perempuan, saya semua anak orang. Alamak. Kau mendidih kuat pula ya? Kejap. Mendidih lah pula. Saya tak suka dia macam lemak. Okey, dah lah. Okey, done. Mesti ni nanti kan. Azal nak ambil cawan tadi. Kat pula. Kalau ada sup pun dia mula diserap sama. Sayur dah cantik lah. Suku je mak? Suku je? Suku je. Kira kan? Kalau suku, maksudnya Liza jangan buka semua kulit dia. Liza buang kulit yang suku tu je. Itu maksud mama. Sebab nanti, bila kita dah kupas, kita simpan lama dalam ni, nanti dia jadi virus lain. Faham tak? Walaupun bawang. Dia tak bagus sebenarnya duduk dekat dalam yang bila kita dah kupas, punya kulit semua ni. Okey, sayur-sayur dah masak. Sekarang saya nak goreng. Liza masuk dalam mangkuk nak hidang panas. Boleh hidang Ini Liza hidang ni. Kari kering ni. Masak lemak masuk dalam ni. Biar mama goreng. Telur mana? Dah letak dah? Garam semua? Okay, ni Liza punya 100%. Liza punya ni lah. Campuran lah. Saya pakai Kuali Legend hari ni. Kuali Legend ni masa saya baru duduk rumah sendiri tau. Saya duduk rumah sendiri. Rumah sendiri masa tu umur saya baru kahwin. Berapa lah kahwinan? 21. Umur 21 tahun saya beli Kuali ni. Kuali Legend. So Kuali ni daripada dulu sampai sekarang masih saya guna lagi. Nice. Niza ke? Lauk pauk tanya. Adalah ni Niza. Mari tunjuk sini muka. Ni lauk pauk tanya. Kan? Ada je. Apa cantiknya Mawar.
Kalau kat TikTok ni, yang cantik ni filter. Tapi apa pun terima kasih, Alhamdulillah. Alhamdulillah nampak cantik ya. Pada yang ada dekat dalam ni terima kasih. Ada je sihat semua Izwan. Ada dekat rumah ni, ada dekat depan. Mana tak? Oh, dia tengah tengok TV. Dia tak makan lagi tengah hari, kita buat live aja sepanjang masa. Manalah. Suami tak marah Bini ni asyik buat live je kerja dia. Makan telefon je. Kan? Tunggu mama masuk. Mama datang balik, dia akan layan you guys. Okay. Kari daging. Mau masak kari daging. Lepas tu kita ada buat masak lemak sayur. Kari daging hari mana hari apa? Sabtu. Hari Sabtu, hari raya haji hari tu. Mana mama kejap. Mama tengah on the phone, tengah jawab call.